Macam ni cerita dia. Kalau tengok video abang ni, cantik je kan blueberry burnt cheesecake dia. Tapi masalahnya, dia tak tunjuk resipi. Dia suruh cari sendiri. Tapi kita ni mengidam. Apa lagi kita buatlah kepala sendiri, bancuh semua benda. Macam biasa resipi cheesecake ni, masukkan whipping cream, lepas tu masukkan cream cheese, telur, gula semua tu. Sebenarnya banyak footage saya terdelete. Ini je yang ada. Sebenarnya cabaran utamanya bukannya burnt cheesecake tu, tapi macam mana nak letak blueberry kat atas dia tak tenggelam dan elok cantik je. Cara terbaca, dia kata kena bakar 20 minit dulu, lepas tu keluarkan, kemudian baru susunkan kita punya blueberry semua. So kita ikutlah cara dia, susun blueberry semua, lepas tu bakar balik dalam 30 minit. Lepas 30 minit, tengok tu cheesecake aku dah macam terlebih yeast. Tapi tak apa, burnt cheesecake memang gitu. Tunggu dia turun dulu. Okey, kita biarkan. Tapi bila dia turun, dah jadi macam stadium tak siap pula, dengan blueberry yang hangus kat atas tu. Macam mana nak hilang kat orang ni? Nak berbuka puasa lagi? Tak apalah, kita potong juga. Lepas tu kita buat ala-ala macam cheesecake viral tu. Texture dia sikit lagi nak jadi, tapi rupa bentuknya sedih lah.